Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Husna Adirah binti Ma'zin daripada kelas Bahasa Melayu 2. Jadi pembentangan hari ini saya akan menerangkan tentang cara menggunakan bahan bantu belajar digital yang dikenali sebagai virtual sport game dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan abad ke-21, penggunaan bahan bantu belajar digital semakin mendapat perhatian kerana ia mampu menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik serta berpusatkan murid. Salah satu bahan bantu belajar digital yang boleh digunakan oleh guru-guru ialah permainan secara maya yang saya sebutkan tadi, iaitu sport virtual game. Jadi pendekatan ini menggabungkan unsur permainan, teknologi serta pembelajaran bagi meningkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Jadi secara umumnya, sport virtual ni merujuk kepada satu bentuk permainan digital interaktif yang dibangunkan dalam persekitaran maya bagi membantu murid untuk belajar melalui aktiviti penerokaan, pemerhatian dan penyelesaian tugasan. Jadi dalam permainan ini, murid berpeluang belajar secara maya melalui persekitaran pembelajaran interaktif. Jadi permainan sport virtual membolehkan murid mengakses nota-nota pembelajaran yang telah disediakan oleh guru serta memahami kandungan pembelajaran secara kendiri. Selain itu, murid juga boleh menjawab soalan-soalan latihan yang disediakan dalam permainan tersebut bagi menguji tahap kefahaman murid terhadap topik yang telah mereka pelajari. Jadi menariknya permainan ini turut menyediakan ruang komunikasi kepada murid untuk berinteraksi antara satu sama lain. Murid juga boleh berbincang dengan rakan melalui mesej ataupun perbualan suara yang terdapat dalam permainan tersebut. Melalui interaksi ini, murid dapat berkongsi idea, bertanya soalan serta membantu rakan yang kurang memahami sesuatu topik. Oleh itu, penggunaan permainan sport virtual ini bukan sahaja membantu murid belajar secara kendiri, malah turut menggalakkan perbincangan dan juga kolaborasi dalam kalangan murid. Walaupun guru tidak berada bersama murid pada setiap masa, proses pembelajaran masih boleh berlaku kerana murid dapat bekerjasama, bertukar pandangan serta menyelesaikan tugasan pembelajaran secara bersama dalam persekitaran maya tersebut. Jadi pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran itu lebih menyeronokkan kerana murid belajar melalui konsep learning through play atau pembelajaran melalui permainan. Okey, baiklah, sekarang kita dah berada di sport virtual, iaitu sebelum murid nak masuk ke dalam permainan ini, ke dalam BBB ini, jadi guru perlu menghantar dulu pautan kepada murid. Jadi apabila murid dah tekan pautan yang dihantar, jadi secara tidak langsung murid itu dia akan berada di dewan utama di sini. Itu saya dah pinkan dewan ni sebagai dewan utama. Jadi apabila murid dah masuk, dekat sini murid dapat tengok apa topik pembelajaran yang akan mereka belajar. Jadi pada hari ini, murid akan belajar mengenai kata nama am dan juga kata nama khas. Jadi sport virtual ni sebenarnya dia membolehkan murid untuk belajar secara kendiri. Kenapa saya kata murid boleh belajar secara kendiri? Kerana guru boleh letakkan arahan-arahan, boleh letakkan bahan-bahan belajar, letakkan soalan-soalan untuk murid tu belajar sendiri tanpa bimbingan daripada guru. Okey, jadi untuk murid apabila mereka dah masuk kepada sport virtual ni, jadi mereka boleh bergerak. Untuk orang animasi ni boleh bergerak dengan menekan anak panah. Ni anak panah ke depan, bergerak ke depan, anak panah ke belakang, ke kiri dan juga ke kanan. Jadi dalam sport virtual ni juga merupakan satu BBB yang menarik untuk murid kerana dekat sini murid boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka, boleh berkomunikasi dengan guru melalui audio suara, melalui mesej, dengan chat, melalui muka. Jadi dekat sini ini merupakan mic yang murid boleh buka untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka tanyakan soalan, apa yang mereka tak faham, untuk mereka berbincang dan sebagainya. Sini pula untuk kamera. Dan seterusnya dekat sini share screen. Guru juga boleh share screen untuk berkongsi maklumat-maklumat tambahan, untuk berkongsi video ataupun sebagainya. Dan seterusnya juga ada dekat sini ada reaksi di mana apabila murid tu faham. Kalau mereka tak nak buka audio ataupun mesej, mereka boleh tekan dekat reaksi ini. Ni thumbs up. Bila ditunjuk menandakan mereka sudah faham. Jadi secara langsung animasi ini juga akan melakukan reaksi tersebut. Okay, baiklah, sebelum kita memulakan cara penggunaan BBB ini, jadi dekat sini saya dah
letakkan arahan untuk menggunakan BBB ini, iaitu pertama berkaitan arahan kata nama am. Jadi kata nama am yang pertama, murid dikehendaki untuk pergi ke bilik nota kata nama am. Ya, kat sini kalau murid tak nampak, okay, kita boleh zoom, kita boleh dekatkan arahan kat sini. Macam tu. Barulah nampak dengan jelas. Barulah murid tu dapat baca dengan jelas. Jadi pertama, murid perlu pergi ke bilik nota kata nama am untuk mempelajari apa itu kata nama am terlebih dahulu. Yang kedua, murid pergi ke bilik lagu kata nama am untuk mereka mengukuhkan ingatan mereka. Yang ketiga, pergi ke bilik kuis 1. Dan keempat, pergi ke bilik kuis 2 untuk menguji kefahaman mereka tentang apa yang mereka belajar tadi, tentang apa itu kata nama am. Okey, baiklah, sekarang kita bergerak ke bilik nota kata nama am. Okey, dekat sini pun kita ada butang. Contoh, kalau murid rasa macam terlalu jauh tak nampak, tekan dekat butang first person view ni untuk mereka dekatkan dengan skrin. Okay, jadi boleh masuk ke bilik nota. Dekat sini ada nota tentang kata nama am. Jadi dekat TV ni guru boleh pastekan pautan Canva nota yang guru tu buat. Jadi murid boleh tekan dekat sini untuk besarkan. Tak nampak, besarkan dan mempelajari apa itu kata nama am. Jadi saya langsung akan naiklah nota-nota apa itu kata nama am dan murid boleh belajar secara sendiri. Baiklah, seterusnya mengikut arahan tadi pula, murid perlu pergi ke bilik lagu. Di mana bilik lagu ni murid boleh menyanyi, boleh buka mic, boleh menyanyi dengan rakan-rakan, menyanyi juga tentang kata nama am supaya mereka lebih faham, lebih ingat apa itu kata nama am. Jadi ni butang untuk kuatkan lagu kalau tak dengar, dan kat sini butang start lagu. Jadi setelah langsung lagu akan dimainkan lah dekat TV ni. Jadi untuk lagu ni pula, guru boleh ambil lagu, contoh lagu ni daripada YouTube, boleh buat sendiri dan juga masukkan link dekat TV ni. Dan seterusnya, pergi ke bilik kuis 1. Okay. Nampak kan dia jadi lebih dekat bila tekan yang first view tu. Okay. Jadi bila masuk ke kuis 1 ni, okay, kuis 1 ni saya ambil pautan daripada aplikasi WordWall, di mana murid boleh bermain sambil belajar. Jadi apa itu kata nama am? Jadi mengikut teks ni murid boleh pilih memandu apa kata nama am kat sini. Jadi tarik kereta, letak dekat sini dan menghantar jawapan dan betul satu. Macam tu. Okey, baiklah. Seterusnya apabila dah habis jawab kuis yang pertama, murid pergi pula ke bilik kedua untuk menjawab kuis yang seterusnya. Dan sebelum saya terlupa, untuk BBB ini, untuk aplikasi ini, guru juga boleh desainkan sendiri dari segi warna, dari segi elemen-elemen yang cikgu tu nak masukkan untuk menarik murid itu sendiri untuk belajar. Okay, dan seterusnya kita dah masuk ke bilik kuis kedua. Iaitu untuk kuis kedua ni saya ambil saya tadi iklan sekejap. Okey, saya ambil daripada aplikasi permainan EducaPlay, iaitu murid bermain silang kata. Murid ni macam kena mencari silang kata nama am ni dekat mana, crossword ni. Dia perlu murid dah habis jawab soalan-soalan dalam bilik kuis ni, boleh pergi ke nota yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kata nama khas. Seterusnya bilik kata nama khas. Bilik kata nama khas ni saya letakkan dekat sana. Arahan yang tadi juga masih sama, iaitu murid kena pergi ke bilik nota terlebih dahulu untuk mempelajari apa itu kata nama khas. Itulah saya kata BBB ni sangat sesuai untuk digunakan murid, kerana murid boleh belajar tanpa adanya guru di dalam kelas. Okay, dekat sini ada dah nota
Sama juga macam tadi, ambil daripada pautan Canva dan pastekan dekat TV ni. Jadi secara langsung murid dapat mempelajari tentang kata nama khas pula. Jadi apabila murid dah belajar tentang kata nama khas, murid pergi pula ke bilik nyanyian lagu tadi. Rasa macam tadi, murid boleh menyanyi dengan rakan-rakan, dengan Kak Mai. Jadi secara langsung tak adalah murid tu cuma belajar semata-mata. Jadi mereka juga dapat belajar sambil bermain, sambil berhibur. Ini merupakan lagu kata nama khas, sama macam tadi, tekan je dekat sini dan lagu akan dimainkan. Jadi apabila murid dah menyanyi, dah seronok-seronok, dah faham, dah ingat apa semua itu kata nama khas, murid pergi ke bilik kuis yang pertama untuk menjawab soalan, sama macam tadi juga. Sebelum tu saya lupa, dekat dalam bilik kuis ni ada disediakan kerusi. Jadi murid ni boleh tekan kerusi ni untuk duduk. Dan menghadap TV untuk menjawab kuis. Jadi untuk kuis yang seterusnya ni, saya menggunakan aplikasi Wayground, permainan Wayground untuk murid jawab soalan. Murid tekan je dekat skrin ni dan masuk ke dalam Wayground. Bila murid dah jawab semua soalan, murid pergi ke kuis yang seterusnya, ke bilik yang seterusnya. Sama juga macam tadi, murid boleh tekan dekat kerusi ni untuk duduk. Kerusi sit down. Jadi lebih dekat murid dengan skrin kuis yang mereka nak jawab soalan. Jadi untuk kuis yang seterusnya ni saya menggunakan aplikasi Genially. Jadi murid just perlu tekan mula dekat sini untuk mula menjawab soalan. Jadi baiklah, apabila murid dah jawab soalan dekat kuis Genially ni, jadi secara tidak langsung tamatlah pembelajaran tentang kata nama am dan juga kata nama khas pada hari ini. Jadi sebelum tu apabila murid, contohlah kalau dia berada dalam bilik kuis ni, dia tak dapat nak menjawab soalan kuis ni yang disediakan, dia murid boleh turn on microphone kat sini untuk mereka berbincang, bertanya kepada guru tentang soalan-soalan ni lah kalau mereka tak faham. Jadi secara langsung dalam sport virtual ni bukan sahaja murid ni mampu belajar secara sendiri, dapat belajar sendiri, tapi murid juga dapat berbincang, dapat belajar secara berkumpulan, dan secara langsung itu akan lebih membuatkan murid itu akan lebih faham, kerana mereka bermain sport virtual ni dia lebih kepada macam pergerakan yang kita nampak macam lebih kepada permainan. Jadi murid ni akan lebih seronok. Jadi apabila mereka seronok, secara tidak langsung mereka akan lebih faham dan lebih ingat tentang topik pengajaran yang guru ajarkan di dalam kelas. Jadi rasa itu sahaja untuk penggunaan bahan bantu belajar sport virtual ini. Menarik kan sport virtual tadi? Jadi, terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh jika guru menggunakan, jika murid menggunakan BBB digital ini. Jadi, pertama, kelebihannya ia mendapat menggalakkan pembelajaran kendiri. Jadi, sport virtual membolehkan murid untuk belajar secara kendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Murid juga boleh membaca nota yang disediakan menurut kekandungan pembelajaran serta menjawab soalan latihan mengikut kadar kemampuan mereka sendiri. Yang kedua pula, ia dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Jadi konsep permainan dalam sport virtual menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Jadi elemen permainan seperti persekitaran maya, interaksi dan aktiviti dalam permainan mampu menarik minat murid untuk terus belajar. Jadi yang ketiga pula, ia menggalakkan komunikasi dan juga perbincangan.
Dalam permainan ini, murid boleh berbincang dengan rakan melalui mesej atau perbualan suara. Hal ini membantu murid bertukar idea, bertanya soalan serta bekerjasama untuk memahami sesuatu topik dengan lebih baik. Yang keempat pula, ia dapat membantu pengukuhan kefahaman murid. Soalan-soalan yang disediakan dalam permainan membolehkan murid menguji tahap kefahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Jika terdapat kesilapan, murid boleh mencuba semula sehingga mereka betul-betul memahami konsep tersebut. Yang kelima pula, ia dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi di mana penggunaan spot virtual juga boleh membantu murid membiasakan diri mereka dengan teknologi digital. Hal ini penting kerana kemahiran teknologi merupakan salah satu kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran abad yang ke-21. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.